Bagi tuan-puan yang baru first time join program J100, untuk makluman tuan-puan, J100 ni adalah network terbesar dealer Public Gold. Public Gold ni adalah syarikat pengeluar emas terbesar di Malaysia. Public Gold tahun ni dah tahun yang ke-17. Public Gold bermula tahun 2008. Saya bermula dengan Public Gold pada tahun 2010. Tahun ni dah tahun ke-14 lah saya bersama Public Gold. Okey, walaupun kami ni adalah dealer Public Gold, tapi kami tak jual emas. Okay, walaupun kami dealer Public Gold, kami tak jual emas. Tugas kami ialah menyampaikan ilmu. Kalau tuan-puan nak beli emas, beli direct dengan Public Gold. Kami tak jual lah. Kami bagi ilmu kepada tuan-puan macam mana nak kaya dengan emas. Bukan emas yang menjadikan kita kaya. Yang menjadikan kita kaya dengan emas ialah ilmu kita tentang emas. Bahkan emas tu sendiri tuan-puan tak bernilai tanpa ilmu. Sebab tu tuan-puan akan dengar, oh saya dah beli emas 5 tahun, 10 tahun tak untung pun. Itu confirm dia tak baca buku dan dia tak ada ilmu. Sebab orang dah simpan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun tu biasanya dah kaya dah. Dia 5 tahun tu, 3 ke 5 tahun selalunya dia ada tabungan yang banyak, hutang dia berkurangan ataupun bebas hutang, dan dia ada harta. Harta dia mula bertambah. Hasil tabungan emas, dia akhir sekali dia ada beberapa biji properti, dia ada beberapa bidang tanah, dia ada bisnes yang bagus. Itu sepatutnya kalau tuan-puan menabung emas. Kesan ni macam tu. Tapi bagi orang yang tak ada ilmu tentang emas, dia tengok emas ni macam saham. Beli harga rendah, jual harga tinggi. Dia sibuk monitor harga. Lepas harga naik, dia jual, dia happy, dia belanjakan semua. Keuntungan tu dia rasa aku dah untung. Tapi lepas 3 ke 5 tahun, jumlah tabungan tak bertambah, hutang makin banyak, harta tak ada. Itu bukan cara yang betul untuk kaya dengan emas. Okay? Jadi tugas dealer-dealer Public Gold ni di bawah tim saya, J100, kita bagi ilmu kepada tuan-puan supaya dengan ilmu tu, tuan-puan tak kena scam walaupun dengan dealer. Dia banyak yang kena scam ni sebab tak ada ilmu je. Jadi kalau tuan-puan ada ilmu, tuan-puan susah nak kena scam. Tuan-puan jangan ingat dealer-dealer Public Gold ni semua betul. Generasi dulu, waktu saya bermula dulu, banyak ajaran-ajaran sesat, ajaran songsang dalam simpanan emas ni diajar oleh dealer. Pada ketika saya bermula 14 tahun yang lalu. Jadi saya nampak benda yang tak betul, saya tulislah. Saya educate masyarakat apa yang betul. Sebab tu saya boleh bertahan dalam bisnes ni dan bagi deal Public Gold ni dah 14 tahun.